Susah ya. Joking. Hai semua, selamat datang kembali lagi ke channel saya, Alif Walker, dan hari ini saya akan review kaedah host Honda NSX V2. Okey, saya memang tak faham dia punya sponsor ni, jadi sebut dia V2 lah. Dia sudah keluarkan warna-warna merah yang V1 punya version lah. Tapi yang ini banyak masalahnya daripada mana cat, dia punya detail macam-macam lah. Dan juga saya sudah tengok beberapa review juga, jadi agak tak tahu nak cakap agak over ke apa, tapi bagi saya ni berbaloi, tapi begitulah. Mari kita mulakan unbox. Okey, ini adalah item dia, Honda NSX V2. Okey, ataupun version nombor 2 lah. Bang, kenapa saya pakai sarung tangan sebelah ni, sarung tangan yang ni tak? Ada sebabnya, nanti saya akan terangkan. Apa-apa pun, mari kita mulakan bahagian depan. Kekurangan itu tu mungkin tidak nampak di kamera, tapi depan mata itu banyak kekurangannya. Seperti carbon fiber ini, carbon fiber. Ada banyak kekurangan bahagian carbon fiber bahagian atas ni lah. Saya sebenarnya dah pakai kacamata tapi tidak nampak lagi lah. Bagaimanapun, saya akan mulakan di bahagian depan dahulu. Okey. Ini ada banyak sponsor dia tu bahagian depan. Cantik tu cantik, tapi banyak kekurangan. Nanti sekejap lah saya terangkan. Ini bahagian depan, sebelah kiri. Yang ni bahagian belakang. Memang cantik, memang bagus. Nama pun Honda NSX kan. Dan juga saya pun minat juga dengan design ini ataupun reka bentuk kereta ini. Saya pun suka. Bahagian sebelah kanan, mungkin terlalu cepat sikit lah saya akan review dia ni. Okey, dia memang cantik. Ada carbon fiber sini, carbon fiber. Banyak juga dia punya carbon fiber. Daripada sini karbon, ini pun karbon, ini karbon, ini karbon, ini karbon, dan ini karbon. Cantik. Atas ni pun bagi banyak daripada karbon fiber. Okey, apa saja kekurangan ni? Kekurangan itu saya akan mulai daripada cat dulu, ataupun warna pada kereta ini ni. Saya pun sudah melihat beberapa review daripada luar sana yang dekat YouTube lah. Kekurangan itu dekat bahagian ini, warna cat. Warna cat ini ni depan kamera ni cantik lah. Warna biru pekat lah, macam biru macam tu. Yang penting biru lah. Tapi apabila dia melihat di depan mata saya ni, sekejap saya tengok, dia jadi ke warna purple sikit lah. Dekat kamera ini nampak warna biru kan, biru ganam macam ni kan. Biru ganam macam ni kan. Begitu. Kalau di depan mata saya ni macam, halai, ini bukan biru, ni purple ni. Tak tahu lah kaedah dia punya macam mana ni, dia punya cat ni. Pandai buat ni. Depan kamera terlalu cantik, terlalu sempurna. Tapi bila melihat depan mata ni, alahai, macam ni je ke? Okey, kekurangan seluruhnya tu di bahagian body kit. Setakat ini untuk cat ini saya dapat yang bagus lah. Tak ada dia dah bagus, tapi macam ada error sikit ataupun daripada cacat daripada kilang. Dekat bahagian body kit, white body ni, bahagian white body KW ni, ia macam tidak selaras ataupun tidak sama lah, macam gelap sikit. Saya rasa yang ni yang ambil pada yang case punya tu. Ini pun ada case juga ni tau, ataupun macam bukan limited item, macam treasure hunt. Kalau Hot Wheels ni faham lah, treasure hunt ni punya edition kan. Ia warna biru. Ini ni biru, yang ini silver full silver lah. Jadi macam tu lah. Jadi macam kekurangan ni macam banyak lah. Setakat ini saya punya carbon fiber ini terlalu tak ada kerosakan daripada kilang lah, ataupun cacat daripada kilang lah. Bagus saja. Mata saya 4, tak tahu lah. Saya boleh tutup mata sebelah ini ni. Tapi yang ini ni saya tak boleh nak tutup lah, terlalu teruk juga lah. Tengok ni. Dekat kamera macam ni bagus tau. Bagus je. Sebab tu saya ambil angle sebelah kiri.
Kalau ambil sebelah kanan nanti ni, alahai, banyak gila dia punya kurang apa ni, kurang menikmati lah daripada ni. Tengok dia bagi warna cat ni, tengok bagi ni. Tapi apa yang saya tetap suka, saya beli, saya nak ambil warna merah ni. Warna merah itu memang cantik gila, tapi terlalu mahal. Item pun, ia punya item pun lesap macam tu je. Tadi saya ambil warna biru, harga pun lebih murah daripada warna merah yang V1 punya. Yang V2 ni banyak tak tahu cakap apa, tapi banyak kekurangan lah. Tapi saya memang suka. Itu saja kekurangannya. Okey, dia tahu nak cakap macam mana. Tapi itu saja setakat ini kekurangannya. Kelebihannya ada, lebih bagus, lebih mantap. Untuk keluaran yang ini ni, Kaido sudah upgrade juga dia punya gimmick ini. Seperti ini pun dia. Anda fikir ini tidak boleh buka? Tidak, sebenarnya ia boleh buka. Sekejap mana? Boleh pop up headlight boy. Sekejap. Nah, boleh pop up boy. Tapi kekurangan itu kalau kuku pendek ni boleh terseksa lah. Kalau kuku panjang tu sedap lah. Macam mana saya tutupkannya, simple saja. Jangan ikut saya, tapi kita tahu lah. Saya memang suka design macam ni, amat suka. Tapi itulah, nak macam mana. Kekurangan tapi ada kelebihan. Kalau segi warna cat ini saya boleh terima, tapi yang saya tidak boleh terima lagi tu bahagian tayar ini ni. Bagi saya kekurangan untuk tayar ini ni amat begitulah. Sepatutnya warna, tak ada warna lain daripada warna biru ni. Dia cantik tapi dalam itu, bahagian dalam. Okey, ini saya paling tak suka ni, bahagian dalam ni, ataupun brake disc ini, ataupun kaliper, tak tahu lah. Tapi bahagian dalam ni terlalu biru. Kalau tukar warna hitam saya boleh terima lagi lah, ataupun dia akan nampak lebih cantik. Ada kelebihan ini, pop up headlight, dan juga lupa ini bukan pada bahagian depan tapi bahagian belakang. Sebab tu saya tak pakai tangan belah ni. Kalau tak, saya kau congkir tau. Ataupun jangan jadi seperti saya, seperti video ini ni. Macam tu lah. Jadi macam mana saya buka bonet belakang ni? Simple je, perlukan sedikit tangan dan foil lah. Nah, dah buka kan? Foil lah. Nah, dah boleh buka dia ni. Tapi jangan ikutlah cara saya ni. Mungkin sekarang ini akan bagus, tapi mungkin dalam setahun ataupun 2 tahun depan akan kupas lah dia punya cat ini. Dapat terkopek juga lah cat ini. Sekarang ini bagus, tak saya minyak sabar. Okey, bagi detail engine ni sudah bagus sebab ini bahagian belakang kan. Kalau depan tu mungkin buat lebih detail lagi. Baik, tapi bagi saya ni, saya akan terima lagi lah. Dia punya ni. Ni bahagian ni. Dan tutup juga seperti ini. Begitu lah. Saya tak tahu nak cakap apa lagi dah. Sebab kan item ini cantik, tapi kurangnya itu warna cat itu tu amat kurang di bahagian depan mata saya lah. Kecuali depan kamera ni terlalu cantik. Biru-biru garam macam tu. Dan juga bahagian ini ni, saya memang agak kurang suka lah. Aduh, kesiannya kamu ni. Kenapalah. Tapi yang saya paling suka tentang Neset ni, tak keras boy, tak ke. Ambil lagi. Jangan sentuh bahagian ni. Dia ke sampai dada macam takutnya saya. Seperti pop up headlight. Itu saja yang bagusnya tu. Tapi kekurangan itu tetap lah bahagian sini ni. Recommend jangan pakai. Kalau yang tangan besar macam saya ni, lebih baik pakai tangan terus lah. Lebih baik pakai tangan terus lah daripada congkir pakai pisau ke pakai apa ni,
congkir gigi ke, jangan yang bekas guna tau, pakai yang baru. Tak pun buruh gigi pun. Tapi untuk cat carbon fiber ini tidak ada masalah. Setakat ini saya dah pakai cermin mata tau, 4 biji ini. Tapi untuk carbon fiber ni tidak nampak apa-apa lah. Ni pula perbezaan skala daripada kita ini. Ini pun dia Barbatos, Lupus dan Rex. Fua, Honda Civic SI dan juga review saya sebelum ni Kaido Horse Honda EF. Boleh cek di sebelah ini. Okey, bagi pendapat peribadi saya ni, untuk mata atau markah Kaido Horse Honda NSX ni saya bagi 3.4 daripada 5. Ya, 3.4.5 daripada 5. Ya, agak kekok lah, nanti saya akan tulis lah. Kalau untuk pendapat orang lain mungkin 4 ataupun 5 ataupun lebih lagi. Sebab kan ini adalah kali pertama Kaido Horse keluarkan dia punya pop-up headlight daripada brand-brand lain. Setakat ni saya tak nampak kalau ada pun yang high-end punya kelas, high-end punya level. Tapi saya memang suka kan. Saya memang suka lah apa-apa pun. Tapi untuk siapa yang beli ni amat saya rekomenkan ataupun layak dibeli lah dengan harga sekarang ni. Bagi saya harga sekarang ni terlalu berbaloi sebab item ni terlalu bebas di pasaran, terutamanya di kedai online. Saya memang amat rekomen, tapi bagi saya ni kena upgrade lagi lah. Untuk masalah ini saya sudah mengatasinya ni. Pokoknya sini kalau pakai setangan memang takkan buka sampai rusa lah. Apa pun, terima kasih sehingga ke channel saya. Jika anda suka, sila like, komen dan juga subscribe. Jadi ya, Alif Walker di sini. See you in next video. Bye bye guys. Ada lagi ke? Tak ada apa-apa pun. Tak ada jump scare, tak ada apa-apanya pun. Nak lap dah tak ada apa-apa ni. Okey, tak ada dah. Bye bye.